Bagaimana cara kita nak membina personal branding tanpa rasa pura-pura? Yang pertama sekali, anda perlu tahu adalah personal branding ini anda perlu konsisten. Konsisten kongsikan nilai dan kisah-kisah yang memberi manfaat kepada pendengar ataupun kepada penonton yang menonton konten anda. Yang kedua adalah anda perlu jadi diri sendiri tapi versi yang confidence, yang lebih yakin. Macam mana kita nak lebih yakin? Ialah anda perlu kongsikan apa yang anda tahu, apa skill dan kemahiran yang anda ada, pengalaman yang anda tahu. Bila anda tahu, anda dah pro ataupun anda dah selalu buat, anda akan rasa lebih yakin untuk berkongsi berbanding dengan anda baru nak start buat. Okey, sebab bila anda baru nak start buat, anda akan rasa macam feel susah untuk anda kongsikan berbanding dengan perkara ataupun skill ataupun pengalaman ataupun apa sahaja perkara yang anda dah biasa buatkan.